Ibu ayah cuba jujur sekejap. Anak kita pandai jawab soalan, pandai pegang telefon, pandai bercakap. Tapi adakah mereka masih pandai menghormati orang? Kerana tanpa kita sedar, satu sikap kecil di rumah hari ini boleh merosakkan adab anak untuk sepanjang hidupnya. Hari ini pengetua nak kongsikan perkara paling penting dalam mendidik anak sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa hebat yang sedang menonton. Hari ini pengetua ingin berkongsi satu nasihat yang kelihatan kecil tetapi memberi kesan besar kepada masa depan seorang anak. Itulah dia. Ajar anak hormat orang. Ibu bapa sekalian, ilmu itu penting, A+ itu membanggakan, kejayaan itu membahagiakan, tetapi tanpa hormat, semua kelebihan itu hilang maknanya. Anak yang pandai tetapi tidak menghormati orang akan ditolak masyarakat. Anak yang bijak tetapi biadab tidak akan disukai sesiapa. Anak yang berbakat tetapi kasar bahasa akan hilang peluang kerana sikapnya sendiri. Hormat itu bukan sekadar tunduk, bukan sekadar senyum, bukan sekadar memberi salam. Hormat itu adab, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada ibu bapa, adab kepada sesama manusia. Pengetua ingin ingatkan, Tanya Wasanda, anak yang diajar hormat akan dihormati bila dewasa. Ibu bapa sekalian, hormat tidak diajar dengan marah. Hormat tidak tumbuh dengan jeritan. Hormat tidak wujud apabila anak dibesarkan dengan rasa takut. Hormat tumbuh dengan contoh yang baik, suara yang lembut, teguran yang berhikmah, doa yang tidak pernah putus. Jika anak tidak hormat orang hari ini, bukan kerana mereka jahat, tetapi kerana mereka masih belum belajar. Dan siapa gurunya? Kita. Ajar mereka, ucap terima kasih walaupun kecil, minta maaf walaupun tidak sengaja, bantu orang tanpa disuruh, jaga bahasa, jaga tingkah, jaga mata dan tangan. Kerana semua ini akan menjadi pakaian hidup mereka apabila besar. Pengetua ingin pesan satu ayat yang sangat mendalam. Anak yang tahu menghormati akan sentiasa mendapat pertolongan dalam hidup. Orang akan suka, guru akan sayang, kawan akan percaya, masyarakat akan menghargai. Inilah hadiah terbesar kepada anak kita. Bukan harta, bukan rumah besar, bukan kemewahan, tetapi adab yang menjemput keberkatan hidup. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai ibu bapa mendapat kekuatan untuk mendidik anak dengan adab dan hormat yang betul. Terima kasih semua. Semoga anak-anak kita membesar sebagai insan yang beradab dan disayangi ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dihormati. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu perkara yang sangat halus tetapi besar kesannya dalam membesarkan seorang anak. Itulah dia, tunjukkan sikap baik setiap hari. Ibu bapa sekalian, anak tidak belajar hanya melalui apa yang kita cakap. Mereka belajar melalui apa yang mereka lihat, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita ulang setiap hari di depan mereka. Jika kita mahu anak lembut, kita perlu tunjukkan kelembutan. Jika kita mahu anak hormat, kita perlu tunjukkan hormat. Jika kita mahu anak sabar, kita perlu tunjukkan kesabaran. Jika kita mahu anak bercakap baik, kita perlu jaga bahasa di rumah. Kerana pengetua ingin ingatkan, anak meniru lebih cepat daripada mereka memahami, dan apa yang mereka lihat setiap hari, itulah yang akan membentuk perangai mereka bila mereka besar nanti. Ibu bapa sekalian, anak bukan belajar melalui buku sahaja. Mereka belajar melalui cara kita bercakap dengan pasangan, cara kita melayan orang tua, cara kita menghormati guru, cara kita mengendalikan marah, cara kita berdoa, cara kita berterima kasih. Setiap hari adalah kelas dan kita adalah gurunya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita marah dengan kasar, anak akan meniru. Kalau kita meninggikan suara, anak akan belajar begitu. Kalau kita menghina orang, anak akan anggap itu biasa. Tetapi jika kita tunjukkan kebaikan, meskipun kecil, senyum, memaafkan,
mengucap terima kasih, membantu tanpa balasan, menghormati semua orang, anak akan membesar menjadi manusia yang lembut jiwanya dan tinggi akhlaknya. Pengetua ingin tinggalkan satu mesej. Kita tidak dapat memilih perangai anak, tetapi kita boleh memilih perangai yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan perangai kita itu ialah contoh paling kuat dalam hidup mereka. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai ibu bapa mendapat kekuatan untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak setiap hari. Terima kasih semua. Semoga usaha kecil kita setiap hari membentuk anak yang besar akhlaknya suatu hari nanti.